Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu watak penting dalam novel Perwira, iaitu Haji Said Merbul. Sebelum itu, mari kita lihat sedikit latar belakang tentang novel ini. Perwira ialah sebuah novel yang mengangkat tema perjuangan rakyat menentang penjajah. Novel ini memaparkan keberanian, kebijaksanaan dan semangat mempertahankan tanah air. Dalam kisah ini, Haji Said Merbul muncul sebagai antara tokoh yang dihormati dan berperanan besar dalam membentuk semangat perjuangan masyarakat di sekelilingnya. Seterusnya, saya akan menghuraikan dengan lebih mendalam tentang sifat dan perwatakan Haji Said Merbul dalam novel ini. Kita mulakan dengan latar belakang dan diteruskan dengan watak dan perwatakan Haji Said Merbul. Haji Said Merbul. Beliau digelar Haji Said Merbul. Beliau tinggal di Kampung Nami, daerah di tepi laut. Seorang petani, nelayan, ketua kampung. Beliau seorang yang beragama Islam. Mempunyai anak lelaki yang menjadi tumpuan cerita, biasanya berkait dengan perjuangan atau nilai moral. Haji Said Merbul digambarkan sebagai seorang tokoh masyarakat yang memiliki kepribadian mulia dan menjadi panutan kepada penduduk kampung. Beliau berpegang teguh pada ajaran Islam dan sentiasa mengamalkan nilai agama dalam kehidupan seharian, menjadikannya seorang yang beriman dan taat kepada agama. Beliau sering menasihati orang kampung agar tidak lalai serta mengutamakan ibadah, menjadikan dirinya contoh teladan dari segi akhlak dan pegangan agama. Selain itu, Haji Said Merbul juga bijaksana dan berpandangan jauh. Pandangannya yang rasional serta kemampuannya membuat keputusan dengan tenang menjadikan beliau individu yang sering dirujuk apabila timbul masalah dalam masyarakat. Beliau tidak bertindak mengikut emosi, sebaliknya menilai sesuatu secara menyeluruh sebelum memberi cadangan atau nasihat. Dari segi hubungan sosial, Haji Said Merbul seorang yang penyayang dan prihatin, terutamanya terhadap generasi muda di kampung. Beliau mengambil berat akan kebajikan mereka, sering memberi tunjuk ajar dan memastikan mereka tidak terpesong daripada landasan moral. Kepribadiannya yang lembut tetapi tegas membuatkan masyarakat berasa dekat dengannya. Beliau turut digambarkan sebagai seorang yang berpendirian teguh, tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan atau pengaruh luar. Prinsip hidupnya berpaksikan ajaran agama dan nilai moral yang tinggi. Keteguhan pendiriannya ini menjadikannya tokoh yang dihormati dalam membuat keputusan penting. Keseluruhan sifat mulianya menjadikan Haji Said Merbul seorang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Kepimimpinannya yang adil, kata-katanya yang berhemah, serta sikapnya yang matang menjadikan beliau tempat rujukan dalam pelbagai urusan, sama ada berkaitan hal agama, kemasyarakatan maupun keputusan besar kampung. Akhir sekali, beliau digambarkan sebagai seorang tokoh masyarakat yang sangat kuat pegangan agamanya. Beliau bukan sahaja melaksanakan ibadah seperti solat dan berjemaah, malah turut memastikan setiap tindakannya mematuhi syariat Islam. Sikapnya yang konsisten dalam mengutamakan perintah Allah menjadikan beliau contoh terbaik kepada penduduk kampung. Beliau sering mengingatkan orang kampung supaya meninggalkan perkara yang melalaikan, menjaga batas pergaulan dan menjalankan amanah dengan jujur. Keimanannya jelas melalui tutur kata yang berhemah, cara beliau menyelesaikan masalah secara hikmah dan kesungguhannya membimbing anak muda agar tidak tersasar daripada ajaran agama. Keteguhan pegangan agama ini menjadi asas kepada semua sifat kepimpinan dan perwatakannya dalam novel Perwira. Pohon meranti teguh berdiri, akar menjejak sepanjang musim. Haji Said, tokoh berani tinggi, bijak memimpin di waktu susah. Padi memuning di sawah luas, angin bertiup membawa seri. Wibawa Haji Said jelas terhias, jadi pembela rakyat negeri. Burung tempua bersarang rendah, tempat berteduh si anak desa. Haji Said bangkit membela maruah, menentang penjajah demi bangsa. Akhir kata, kisah ini penuh tragik dan memerlukan simpati daripada generasi muda, bahawa perjuangan itu ialah air mata dan darah,
dan atas segala-galanya, perjuangan itu sendiri ialah maut. Sekian, terima kasih.